Adakah dividen simpanan yang kita dapat hari ini masih lagi berbaloi? ASB, tabung haji dan unit trust memang bagus. Tapi semua itu adalah tetap dalam bentuk wang fiat. Nilai wang fiat hari ini bernilai selagi mana kerajaan letakkan nilai atas wang tersebut. Tetapi kalau nilai pada wang fiat tersebut ditarik, ianya cuma kertas ataupun logam bergambar sahaja seperti wang kertas RM2 yang dulu ataupun shilling RM1 dahulu. Merosotnya nilai wang fiat pula menyebabkan kuasa beli kita semakin berkurangan. Bila kita fikirkan balik, RM100 hari ini takkan dapat barang dengan jumlah yang sama seperti RM100 5 ke 10 tahun yang lepas. Tuan-puan setuju tak? Tapi emas tetap kekalkan nilai. Contohnya, 10 tahun yang lepas, 100 gram emas ini sekitar RM18,000. Hari ini, 100 gram yang sama, harganya dah lebih RM50,000. Sebab itu, kalau tuan-puan ada simpanan yang tak digunakan dalam tempoh 2 ke 5 tahun, boleh alihkan sedikit kepada emas 999 sebagai pelindung nilai. Di PUBG Gold, tuan-puan boleh terus buat belian emas fizikal secara full payment ataupun tuan-puan boleh menabung serendah RM100 dalam akaun emas Gap. Akaun ini adalah akaun simpanan emas fizikal. Bila dah cukup gram, tuan-puan boleh keluarkan emas fizikal seperti gold bar 100 gram, 10 gram, 20 gram, 5 dinar dan sebagainya. Tak perlu pun jual semua peleburan. Cukup alihkan sedikit untuk seimbangkan portfolio kewangan tuan-puan. Bagi yang nak mulakan tabungan ataupun belian emas di PUBG Gold, boleh rujuk pin video tutorial di profil. InsyaAllah saya bantu sebaiknya.